Malah udah boleh juga. Enggak emang garu lu nyoba. Buat lihat sentralnya. Boleh kemari orangnya. Dah. Oh dah. Dah. Ah, Mana? wah, kapan deh? Jadi kok malah lah deh. Aduh, Ah, mari dah. Dah deh. Jauh aja mari. Sudah ada. Apa nih kan? Apa nih? Ojek sawah. Lakunya lah dah. Iya, aku nak pada hari ini aja. Dah. Lu nanti na. Dan makan burung ni dah. Tidak, burang lain itu udah mengajuk yang hari ini. Mungkin senang kok kedai ya. Banyak ya, cakap duit lah dah. Nah, duduk sekolah. Nak dia mahal dah. Iya, kalau pada hari ini ada kok ada kok. Biar tolong dah cuna. Kang gai menyampaikan gai. Nah, satu ni na bang. Ada dia selai. Sudah. Jadi mana? Jawab panek, sudah tu nak panek. Itu pun wah dia disuruh. Sama-sama panek dah, ibu dah adik dah. Dan Biar tolong dah. dia mana kau menyampaikan pilih dah cari dan pandai sedua dah. Nak dah. Ada sekian dia. Dah ni, tahu dah yang malu dah itu na. Tu ada. Ada. Adik dah miskinnya. Rumah kopi lah jarang mah deh. Alah, Yang ni nasi lah tak nak. anda ni dah. Itu mengalnya aja rumah. Itu dah lu cari dah luar ni. Kebiasaan nang. Dah rumah lah. Dan itu dah yang kau kapai keluar tak lu. Ah, nah itu dah. Pala aku yo keluar udah ke rumah lu. Di ko nak ko nak duduk di ko belum deh. Itu Dengar dah. Lihat. Ko malah lah nya ingin ya. Nak malah dah. Nah, pala nang tu. Dah dulu deh. Baik dah lain. Ada. Itulah rumah pejalan. Lihatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Dari mana Manda sama kawan? Dari rumah Manda. Mana tuh? Kayak tugas. Mbak terpikir Manda sama kawan. Apa tuh? Nangkap keadaan kampung aku. Surau mulai langang, masuk tidak mulai langang. Buni punya harapan ke Manda. Apa tuh nih? Mengajak semua-semua di surau tuh. Itu baru akirakan pemuda-pemuda aku untuk mengajak di surau. Encak jual nih. Jadi gikornya karena ilas ambil, bila kami beradu ini, kami tunggu sini di rumah tunggu ini. Tunggu sini ya, ini kami pulang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ikut ya. Kalian nampak anak kadang kampung. Model remaja tadi, pemuda-pemuda tadi, baru rundak eleh. Boleh kadang kampung kini lah mulai bah. Masa ji alang langang. Anak kini ko bang punya harapan ta. Wak bawa majak no orang ko. Adulah kerajo ke hal yang baik lah gitu. Nanti kampung bapa gunungnya di kampung gitu. Kalian paham ang harapan mang awak ada lagi tek-tek je lah tu. Masih panjang lah jauh ke depan. Dan pun paham lah nak bang Icah ni. Dan dia lo berubah. Dia lo maju ke kampung. Tak bang kan dia maju ke kampung. Tapi bahalah. Darlah ada medikul ini. Puak kan darlah tu. Sampai lah kerja. Iko bang. Dan dia nak maju ke kampung dan nak. Iko radu orang nak mendukung je bang. Dia patah je lah bang tu. Itu permasalahan Rafi kan. Ada cepat awak cari solusinya ya. Ini dia orang lazan sama yang lawat saya. Rafi ya.
الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. كل من عليها فان. ونحاس فلا تنصران. ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء لا يسأل عن ذنب يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا يكذب بها المجرمون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi gitu Ustaz. Allahul Azim. Si Rafiku kan punya masalah. Ya. Masalah keluarga ini ya. Dia apa ya Ustaz? Jalan keluarnya itu solusinya apa Ustaz? Makanya saya baik-baik. Itu rajin sembahyang. Nah, dengar ya. Sembahyang pakai kecil. Jangan lupa tapi dari kiceng kan ada pakai kepiah kalau mau ke surau gitu kan. Enggak betul Ustaz. Masih banyak Ustaz Ayo balik awak celo Ustaz Sama. Kau lihat lu Ustaz. Yo. Ustaz, Ya. kami pamit dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Salam. Assalamualaikum. لو كان بيننا الحبيب
طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب Yo, sila. Masih lu. Makasih cara kemarin. Jadi kami nak warga silek semua sudah ke. Di nak warga silek tujuh kami warga silek kami. Berarti berdua darah beli jadi ke Raja Silek. Yo. Nang Silek ko adalah awak ke Raja Silek ko ada tujuannya adalah orang pantangnya. Karena nak raja menuntut ilmu kan, dia bisa awak membela diri dari ulangan jaya-jaya kau. Yun kami elok cak warga silek boleh. Nama Silek ko adalah membela diri. Kalau awak muda-muda untuk membela diri kok tampang suruh silang jos sandisi jos sengketo kok gampang awak titik bak langau enggok bak langau titik bak hujan. Itu adalah sifat Rafli mulai dari akhlak Rafli atau dari kapan Rafli itu sama-sama dirubah. Di bawah bang. Jadi kalau dia siap, Siap hari Pak. Siap sehari Pak. Siap dah barang. Siap mulai siap. tu asis nak cari bang. Kok sehari-hari enak ke baraban awak sama awak. Pertama kain, sakabung, yang kedua sirih, pisau. Itulah sehari-hari dari awak nak mulai menuntut sejak dulu. Itu leh lah tanggal leh. Nak itu balik awak lu bah. Lang awak selalu. Jadi ya. Nak itu lupa on itu balik lah kami itu lupa. Ya. Leh. Elok jalannya. Ya. Ya dingin dari saya. Pepe maknya lah. Sama emak. Dia beda. Nanti enggak apa-apa. Enggak kan. Assalamualaikum. Tak terus. Dah ada. Kan? Aduh, tak mah. Nah. Kenalan dulu ah. Mama, aku ah. Berang. Doakan. Tumben kan kemarin. Kau dah masalah sama. Si gak bayar nanti tuannya. Payah banget. Kau alah baca cerita lo menjadi kau awak ni menyebut banyak indah kan nyebut. Sawana doa tu. Nah, ini ikut dah. Kami kan melihat dari agro tu atas dari itu. Rafli lah cerita lah masalahnya kan.
Nah, jadi itu lah pulanglah kami lah sembayanglah kami tanya oleh ke ustaz jadi. Nah, kini solusi dari udah tu lah gitu. Permasalahannya kan nyo kurang support dari orang gayanya. Kami awak sebagai pemuda kan, awak muda memajukan kampung gitu. Awak majak Serapli, jadi terhalangnya permasalahan orang gayanya dia tak ada support gitu, dan tak boleh lah. Mulai kini kulah dua lah kau bioskop kan. Lebih mudah lah bergerak untuk memajukan kampung awak. Saya ngerti dah tentang apa bioskop wah. Kenapa anak apa bioskop? Apa bioskop kau dah sinema sumbar bergerak dari ranah sosial, mengedukasi pemuda kayu dan hasil akhirnya ekonomi kerakyatan ya. Karena rancak untuk kampung ada tu bergerak dari situ kan. Nah, itu bermasalah Rafli tak lu dah support dari orang kayaknya dah itu. Itu kan lagi nang kayak dok sabah dalam tu banyak tu sabah anjalan itu kurang boleh kurang baik keluar Sarawak singkir beli sembayang kalau bukan tak ruang Siap diubah lah ni kita namanya malah ya malah tak ada. tidak pakai sembayang kita tak ruang Saruan dia dalam dia kena ada cuti maka kita ruang sembayang dia dalam dia ni. tapi ini Nah, bisuit tu anak kita mama lah. Dia nak berubah yang alah ada. mungkin dia nak berubah tu awak nak berubah orang yang nak dari orang dah ya lepas ni Kalau tak belang orang kita ada mama ada. mama ni cek ke ko hari lama-lama kami siap pulang lu buat dah salah dia pulang ni mak dah leh lah lama pulang leh dok dah yang siap mak wah tidur leh preman yang bacok yang kasih leh nana pura kah dia mak lah yang siap pulang mak segala leh rumah empat dah Dah dia dah. yo anjay sedih deh ni kau tak deh nak Keluar seluruh dah. Go. Dia dengan kau ah. Ya. dah aku anjay dah ni juga kan aku kepanjang sama aja apa jadi Kalau kalau mungkin tangan dari dia dah. Dah boleh dah. dia lah minta dah Dah lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum mak terus Mak apa yang Coba lagi malah. Wah, salah. Mau urut di mana lang ya? Ayo mana bos ya kan? Betul lah. Wah, aku juga urut setiap. Takut apa lo cian ya? Mudah-mudahan tinggi depan dua ni. Hoi, dari mana? Tak dua dah. Malam keluar aja lah. Dah, nah, boleh tu. Ah, ambil ya. Boleh. Dua dah. Dia petang nak salah kat aku. Salah dah ni tu. Petang nak salah dia nak cakap dia angin tu tuang, dia nak cakap dia punya. Kini nak itu dah. Dah lah bedang-bedang sekarang. Aku dua dah cekak-cekak tu. Fikirlah kampung dia ada dalam diku dah tadi. Jangan tunggu lai. Awas tu ah. Pongok lah je kalah dah.
Mun baju dan sang ah, tambah lah ilmu tu setiap lalu baru berat doang je dan lihat. Kalah satu dan tantu dan kalah ke. Tu anu nak jangan salah mulu kang ke. Lu pandai yang kalah dah. Hoi. Ni tagak yang lain. Dah lah ulang lihat. Sebelum niko terjadi lebih rencak berubah. Kamu niko jangan dari. Mbak dengar kang keadaan dah. Ayolah. Kini dan lagi yang nasihat bersama-sama kita berubah untuk kampung awak. Kang Diko jadi ya. Tak perlu dia nak ajar dah. Ayolah, seserah keadaan lah. Lebih rencak berubah. Tak. Ni rasa kurang. Itulah soal semua kedua tu. Yang nak ajar ke anak buah. Lah kalau rabah memang. Lah, kedua. Ada yang kecil kan berubah hang je dan. Lah.